Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Ishira. Nama saya Elena Fasha. Nama saya Aina Sofia. Nama saya Farah Akila. Kami dari SMK Barit Panjang. Weh Sofia, eksperimen yang cikgu suruh kita buat tu kan, nak buat macam mana? Kan lampu makmal tak boleh buka 24 jam. Betul ke betul? Tak apa-apa, aku ada idea. Hebat. Tahu tak apa? Penyataan masalah. Kesukaran dalam menjalankan eksperimen makmal yang memerlukan sumber cahaya berterusan selama 24 jam. Contoh, eksperimen yang melibatkan pertumbuhan bakteria memerlukan cahaya di bawah keadaan cahaya dan gelap. Penyelesaian masalah. Kami telah mereka bentuk satu produk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sekolah. Kami menggunakan kentang sebagai sumber tenaga untuk menyalakan lampu. Produk kami dinamakan Electro Potato Battery. Komponen yang kami gunakan LED kecil, paku zinc dan wayar kuku, switch keping kecil, wayar penyambung, kotak plastik, kentang dan terminal penyambung kecil. Ini ialah kos bahan yang kami anggarkan.